Nabi kenal kita dekat akhirat nanti melihat kesan cahaya wuduk yang ada. Ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tahu tak selama kita ambil wuduk ni, kita boleh tambah pahala lagi dalam wuduk kita. Sebab apa? Sebab kata ulama, di antara cara rahsia nak dapatkan khusyuk dalam solat bermula dengan wuduk yang sempurna. Ini ambil wuduk pun lah kadar masuk acur tak kena je. Baik, antara adab yang kita boleh buat dalam wuduk apa dia ibu ayah? Iaitu ketika kita sebelum kita nak ambil wuduk, kita kan basuh tangan. Baik, ketika basuh tangan ni disunatkan kita melafazkan niat sunat wuduk. Saja aku tunaikan sunat wuduk kerana Allah Taala, dapat pahala. Kemudian kita ambil air komo-komo, dapat pahala. Masuk air kat hidung, dapat pahala. Kemudian kita tandas air untuk kita basuh muka. Ingat, niat wuduk ketika mana air sampai di muka kita, baru niat wuduk dalam hati. Itu yang betul. Awak tandas air dan awak masuk muka, sampai je kat muka baru niat dalam hati. Baik, ketika kita basuh muka, antara adab yang kita boleh buat apa dia ibu ayah? Kita baca satu doa dalam hati juga. Apa doa yang kita boleh baca? Ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahaya pada hari yang menjadikan putih wajah para awliya-Mu, iaitu pada hari kiamat. Baca doa tu. Sebab Nabi SAW bersabda, aku mengenali umat aku nanti melihat kesan cahaya wuduk yang ada pada mereka. Semakin kamu lebihkan basahan wuduk kamu, semakin bercahaya. Contoh kalau kita ambil wuduk, kita masuk tangan sampai siku kan? Lebihkan lagi ibu ayah. Lebihkan. Basuh kepala kita, lebihkan lagi. Sebab apa? Ia akan jadi nur cahaya. Nabi kenal kita dekat akhirat nanti melihat kesan cahaya wuduk yang ada tu. Masya Allah, banyak lagi lah. Kat mana Ustaz tahu ni? Ustaz cari kat dalam kitab ni ibu ayah. Dalam kitab. Dalam kitab Bidayatul Hidayah. Pergi dapatkan segera. Banyak lagi sebenarnya. Pergi dapatkan kat beg kuning. Tekan beg kuning sekarang. Murah je. Jom kita gandakan pahala dalam ibadah kita insya Allah.